hidup di dunia mesti berganti. Semua yang berkaitan dunia semuanya akan berganti. Kediaman akan berganti, harta akan berganti, hatta kerajaan dan juga kekuasaan yang Allah berikan kepada seseorang juga berganti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna qaryatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'." Katakanlah wahai Muhammad, Malikul Mulk, Allah Ta'ala yang telah memberikan kerajaan dan kekuasaan kepada siapa yang dia mahu, dan dialah yang menarik dan mencabut kekuasaan dan kerajaan siapa yang dia mahu. Tu'izzu man tasha', dialah yang meninggikan, mengagungkan seseorang, dan dia juga lah yang menghinakan seseorang. Semuanya mesti berganti. Semuanya itu akan berganti. Sehat kepada sakit, muda kepada tua, kecil kepada dewasa, semua berganti. Ya, yang segala yang berkaitan dengan dunia itu semuanya akan berganti. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak akan ada satu perkara yang akan mampu wahid. Tidak ada yang atas perkara yang satu pattern sahaja. Tidak ada. Hidup di dunia semua akan berganti. Yang berusaha untuk tidak mahu tua, Allah turunkan juga. Yang berusaha berhabiskan berjuta-juta bilion untuk tidak mahu sakit, sakit juga. Yang berusaha berjuta-juta bilion juga dikeluarkan untuk tidak mati. Kadang-kadang doktor yang merawat itu kepada pesakitnya yang sudah kronik, akhirnya yang mati doktor itu sudah pesakit. Berapa ramai orang yang tidak rasa dia itu akan mati, pada akhirnya akan mati juga. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dalil, hujjah, bukti yang mana setiap zaman itu orang muda yang akan mati dulu lebih banyak daripada orang yang sudah tua. Dalilnya, hujjahnya, kita lihat di zaman kita ini siapa yang lebih ramai, orang muda ke ataupun orang yang sudah berusia? Pastilah orang yang muda, orang berusia sedikit. Maksudnya tidak ramai yang sampai berusia yang tua. Maknanya orang-orang yang muda di zaman mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lepas sedang tinggal dulu, tak sampai kepada usia tua yang sekarang. Sebab kalau kita lihat bahagian setiap zaman mesti orang yang tua atau yang berusia itu makin sedikit, lagi sedikit daripada orang yang muda.